Tahun 1982, sebuah kampung nelayan di Setiu, Terengganu. Zainab, seorang peniaga nasi dagang berusia 29 tahun, tiba-tiba demam teruk dan kejang tengah malam tanpa sebab. Suaminya Razak memanggil bomo kampung. Bomo mengangkat pelita minyak tanah. Cahaya berkelip terangi muka Zainab. Mata terbeliak, badan kaku. Bomo berkata, ada yang masuk dalam badan dia. Razak teringat seminggu lepas Zainab bergaduh teruk dengan jiran, Mak Esah, pasal sempadan tanah kebun sawit. Bomo mula baca jampi perlahan. Tiba-tiba, Zainab terduduk, mata merah menyala, menjerit dengan suara seakan kanak-kanak perempuan. Aku lapar, mak aku tak bagi makan. Razak nampak bonjolan kecil di bawah kulit leher Zainab, seperti ada sesuatu bergerak. Bau hanyir darah memenuhi ruang bilik. Bomo memandang Razak dan bersuara tegas, "Ini polong." Bomo pegang kepala Zainab, terus membaca dengan kuat. Zainab muntah darah pekat bercampur lendir hitam. Dari mulutnya keluar asap merah berbentuk wajah, sejengkal panjang, muka berkedut, mata merah, gigi tajam. Polong itu memekik, tapi Bomo segera sumbat ke dalam botol kaca dan tutup rapat. Pagi esoknya, ketua kampung jumpa 7 botol tersembunyi bawah katil Mak Esah. Semuanya berisi cecair merah dan rambut. Jari Mak Esah penuh kesan parut, habuan darah untuk polong peliharaannya. Jika anda sakit teruk tanpa ketahui punca dan rasa ada benda bergerak dalam badan, hati-hati, mungkin ada yang hantar polong menyerang anda. Signal Karat.